Lelaki Pakistan kantoi cuba curi kereta doktor di Sri Petaling. Begitu, yang duduk sini, dia tunggu apa? Ha. Oh, you nak cari kereta. Habis, dia duduk kat sini buat apa? Seorang lelaki dipercayai warga Pakistan dirakam mahu mencuri kereta milik seorang doktor yang diletakkan di tepi jalan di Sri Petaling, Kuala Lumpur. Menerusi perkongsian Laika di thread, dia yang menyedari lelaki terbabit dalam keadaan mencurigakan pergi ke arah kereta tersebut dan bertanyakan lelaki warga asing itu. Namun dia hanya menjawab mahukan kereta tersebut menyebabkan wanita berkenaan terus menghubungi pihak polis. Sejurus pihak polis tiba, lelaki terbabit memberitahu dia merupakan warga Pakistan namun gagal menunjukkan pasport dan kemudian dibawa ke balai polis untuk tindakan lanjut. Sorry, sikit. Tak. Jadi mana? Tak tahu je. Tu kata apa? Tu dah cium. Data you belah. Kita ada kopot. Yang wah. Tengok boleh buat. Apa itu demo kalau kita